Fairboy tadi dari Rantau nak? Iya, dari Rantau pulang. Jam berapa dari Jakarta tang? Sama seperti biasa jam sebalik. Jam sebelah. Dia jam pula tiba sekolah ya? Namanya ke Fairboy, sopir sepergila. Siapa sopir tu? Dona, Dona. adiknya dari ini Mestro. Nama siapa dek? Hah? Nama siapa? Randu. Randu ya. Yalah, masih dek. Oke lah. Ya. Jakarta dah. Sebalik dah. Yang Sebaleh di masa Sebaleh tu? Pondok Pinang tu. Pondok Pinang yang Sebaleh. Sebalik. Ya. Go merah ada zona lepas. So naik apa ya? Nama siapa? Itu pangeran. Pangeran nama. Ayo. Nama tubuh pangeran. Pangeran nama apa? Indra Yodi. Indra dia. 24 jam ya lah. Ada awak dapat ni metong dah jam jipur dah. Iya. Ya. Ni 24 jam sangat kan. Ya. Sudah. Ya dah. Ya. Dah. Tanya dah. Jam berapa di Jakarta tang dah? Jakarta petang dari Lebak Bulus tuh sekitar jam 10-an lah. Oh, Pondok Pinang? Dari Pondok Pinang apa? Ini ada Pondok Pinang tak? Nggak ada Pondok Pinang dah. Dari Ini dari Aposnya ya. Dari Depok, terus Cibinong, terus Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus jam 10 lah. Nah, itu sudah jam 10-an. Oh, ya. Ya, nama siapa dah? Nama Dodi ya. Ada di ngasih dah. Ya. Bu, tanya bu, jam berapa berangkat di Jakarta tang bu? Awak naik dari Merak. Dari Merak. Ya. Jam berapa dari Merak bu? Jam 2 balik kurang 10 lah. 12 kurang 10 lah. 24 jam. 24 jam ya? Ya. Oh. Nama siapa? Wartawan tu dah.
Eh,